Assalamualaikum, kita bertemu lagi. Tuan-tuan, pepatah Melayu ada berkata, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Inilah yang sedang berlaku yang dapat kita rumuskan mengenai drama politik Muhyiddin Yassin. Mari kita periksa fakta. Disember lalu, ketika krisis politik di Perlis, Muhyiddin mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan. Peletakan jawatan ini dibuat ketika beliau di luar negara. Berdasarkan rekod, peletakan jawatan itu berkuat kuasa 1 Januari tahun ini. Namun, apa yang berlaku selepas itu? Sangat-sangat mengelirukan. Timbalan Setiausaha Agung PN, Datuk Taqiyuddin Hassan, telah mengeluarkan satu notis mesyuarat bertarikh 23 Januari untuk memanggil ahli Majlis Tertinggi PN bermesyuarat. Dan agenda utama mesyuarat tersebut adalah untuk mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin. Mesyuarat itu telah ditetapkan pada 27 Januari. Namun sehari sebelum mesyuarat bermula, Muhyiddin secara tiba-tiba mengeluarkan satu surat dan mendakwa beliau dan pimpinan PAS telah bersetuju untuk memansuhkan jawatan pengerusi PN dan menggesa mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang telah ditetapkan itu dibatalkan. Dan pada hari yang sepatutnya mesyuarat Majlis Tertinggi PN diadakan, Muhyiddin telah bertemu dengan Presiden Parti Komponen iaitu Gerakan dan MIPP tanpa kehadiran PAS. Rentetan itu, hingga kini mesyuarat Majlis Tertinggi PN tidak dapat diadakan. Maka, timbul soalan mengenai situasi ini. Di sebalik penafian PAS mengenai dakwaan Muhyiddin bahawa jawatan pengerusi PN telah dimansuhkan, isu latar yang menjadi persoalan ialah mengapa setelah beliau meletakkan jawatan, beliau menggunakan kedudukan sebagai Presiden Bersatu untuk membatalkan mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang telah ditetapkan. Apa hak beliau dalam kerangka perlembagaan PN? Ini pastinya menimbulkan isu tata kelola yang serius. Persoalan kedua, semua tahu seperti dimaklumkan, tujuan utama mesyuarat Majlis Tertinggi PN adalah untuk mengesahkan peletakan jawatan beliau. Jadi, adakah pembatalan mesyuarat PN itu bertujuan untuk mengelak dari pimpinan PN mengesahkan peletakan jawatan beliau secara rasmi? Persoalan ini mengundang pelbagai tafsiran. Justru, apa yang dapat kita rumuskan ialah, sekiranya benar Muhyiddin ikhlas untuk meletakkan jawatan, mengapa beliau menghalang dan melengahkan pimpinan PN bermesyuarat dan mengesahkan peletakan jawatan beliau? Dalam politik, taktik melengah-lengahkan membuat keputusan adalah taktik pecah perintah. Dan adakah ini yang sedang dilakukan? Ramai berpendapat, pembatalan mesyuarat luar biasa PN itu adalah tindakan sabotaj supaya pimpinan PN tidak dapat mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin. Apabila pengesahan peletakan jawatan tersebut tidak dapat dibuat, maka ia memberi kelebihan masa kepada Muhyiddin untuk mengatur gerak politik di belakang. Sabotaj ini bertujuan sama ada untuk melemahkan PN sendiri atau mendesak PN memujuk kembali Muhyiddin menjadi pengerusi PN. Maka, soalan mengenai keikhlasan Muhyiddin meletakkan jawatan wajar dipersoalkan. Apakah Muhyiddin begitu terdesak untuk mengekalkan kuasanya dalam PN bagi memastikan beliau menjadi calon Perdana Menteri? Dalam kita berfikir tentang persoalan ini, pembantu Muhyiddin, Marzuki Mohamad pula dalam satu hantaran di Facebook menyatakan pandangan untuk menasihati Muhyiddin untuk exit. Adakah nasihat beliau agar Muhyiddin meletakkan jawatan satu keikhlasan atau sekadar bermain wayang? Jika benar beliau mahu menasihatkan Muhyiddin meletakkan jawatan, beliau harus buktikan, atau saranan beliau ini hanyalah retorik untuk play victim dalam drama politik Muhyiddin ini. Hari ini, tekanan terhadap Muhyiddin datang daripada pelbagai pihak, termasuk pemimpin akar umbi parti beliau sendiri. Selain isu integriti pribadi Muhyiddin, desakan peletakan jawatan beliau ini dipacu oleh prestasi parti yang lemah dalam pilihan raya negeri Sabah yang dikaitkan dengan kelemahan strategi kepimpinan Muhyiddin. Pimpinan negeri Sabah, Perak dan Johor juga menuntut agar Muhyiddin mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kekalahan tersebut dengan meletakkan jawatan. Kegagalan beliau memanggil mesyuarat penting PN ketika krisis di Perlis turut menjadi hujah pengkritik yang mempersoalkan kemampuan beliau sebagai pemimpin gabungan yang sangat lemah. Walaupun desakan beliau meletakkan jawatan Presiden Bersatu bertambah, Muhyiddin menegaskan beliau tetap Presiden Bersatu. Beliau mahu terus berpaut pada jawatan itu demi kepentingan dirinya. Hingga kini, sokongan kepada beliau hanya hadir dari kalangan pimpinan yang dilantik sendiri oleh beliau, bukan dari pimpinan akar umbi.
Ketaksuban Muhyiddin ingin menjadi presiden pastilah berdasarkan nasihat orang-orang yang berada di keliling beliau. Orang-orang seperti Azmin Ali, Faizal Azumo adalah pemimpin yang diketahui mempunyai rekod bermasalah dalam politik. Dengan menyelamatkan Muhyiddin, ia juga bermakna akan menyelamatkan kedudukan mereka sendiri. Inilah yang dikatakan sedang berlaku dalam Bersatu hingga membuat PN terkesan. Ini terbukti bila semua tindakan Muhyiddin dilihat tidak sesuai dengan realiti politik semasa. Keputusan Muhyiddin dilihat hanya untuk menjaga kepentingan peribadi dan orang-orang di sekelilingnya. Secara keseluruhan, politik pembangkang kini berada dalam kucar-kacir dengan desakan agar Muhyiddin melepaskan jawatan Presiden Bersatu semakin lantang. Rakyat dan pemerhati politik menunggu sama ada beliau akan mengekalkan kedudukannya atau memberi laluan kepada perubahan kepimpinan dalam usaha memulihkan keyakinan ahli parti dan pengundi. Melihat kepada tindakan terdesak ini, kebarangkalian untuk PN terpecah sangat tinggi. Akhir daripada semua ini, rakyat tidak dapat memiliki suatu suara pembangkang yang jitu dalam menghadapi kelemahan kepimpinan kerajaan. Apa yang sedang kita semua lihat ketika ini bukanlah isu rakyat. Sebaliknya, ia adalah isu percaturan kuasa antara Muhyiddin dan orang-orang sekelilingnya dengan kuasa. Kita sebagai rakyat akan sentiasa ingat, kalau mahu berbuat kebaikan, lakukanlah dengan ikhlas. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Dalih inilah yang sedang kita saksikan. Sekian dulu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, kami ucapkan terima kasih. Kongsikan video ini kepada teman-teman agar pencerahan dapat disebarkan buat semua. Teruskan bersama kami di malayadaily.com, suara bangsa nadi negara. Assalamualaikum.